Hello semua dan selamat datang. Terutamanya kepada anda, para pelajar universiti yang sentiasa penuh dengan idea-idea bernas. Dalam perkongsian kita kali ini, kita akan kupas satu langkah yang paling kritikal untuk mana-mana usahawan. Macam mana kita nak tukarkan satu idea yang hebat kepada satu rancangan yang betul-betul mantap. Pernah tak anda rasa macam dapat satu idea eureka? Mungkin masa tengah dalam dewan kuliah, dekat mama atau masa lepak-lepak je dengan kawan-kawan. Satu idea yang anda rasa, wow, ini boleh ubah dunia. Tapi, soalan paling besar lepas tu ialah, nak buat apa sekarang? Macam mana nak pastikan idea ni bukan sekadar angan-angan? Jom kita rungkai sama-sama. Okey. Ini dia roadmap kita. Mula-mula, kita akan tengok macam mana nak gerak daripada idea ke tindakan. Lepas tu, kita akan bandingkan rancangan perniagaan yang formal dengan business model canvas. Kita juga akan selami beberapa komponen penting dan akhir sekali, kita akan fahamkan kenapa perancangan tu sendiri sangat-sangat berkuasa. Baiklah, jom kita mulakan. Setiap syarikat gergasi yang kita kagumi hari ini semuanya bermula dari sini tahu. Dengan satu proses yang berstruktur untuk menukarkan satu percikan inspirasi kepada sesuatu yang nyata. Menurut Beringer, ada 4 langkah utama dalam perjalanan ni. Pertama, dah tentulah kenal pasti dulu idea perniagaan tu. Kedua, kita kena saring idea tu. Adakah ia realistik? Ada pasaran tak? Ketiga, buat analisis yang menyeluruh. Dan yang terakhir, barulah kita sediakan rancangan perniagaan. Anggap je proses ni macam satu penapis kualiti untuk pastikan idea anda tu betul-betul kukuh di atas kertas sebelum anda laburkan masa dan duit anda. Sekarang, jom kita bedah alat yang boleh dikatakan paling klasik dalam dunia keusahawanan, rancangan perniagaan. Inilah dia pelan induk yang super terperinci untuk membina kejayaan. So, apa benda sebenarnya rancangan perniagaan atau RP ni? Senang cerita, ia adalah sebuah dokumen bertulis yang sangat terperinci. Cuba bayangkan, ia macam pelan arkitek yang lengkap untuk bina sebuah rumah. Semua benda ada dalam tu kan? Daripada struktur asas sampailah ke jenis tombol pintu. Macam tu jugalah RP ni. Ia menggariskan setiap sudut perniagaan anda, operasi, pemasaran, kewangan, supaya anda tahu langkah demi langkah cara nak bina bisnes yang bukan saja berjaya, tapi juga menguntungkan. Jadi, untuk siapa sebenarnya dokumen tebal ni? Pertama sekali, untuk anda sendiri sebagai pengasas, ia adalah kompas anda. Kedua, untuk para pelabur, mereka nak tengok data, mereka nak tahu duit mereka selamat dan boleh berkembang. Ketiga, bank dan institusi keuangan, mereka perlukan jaminan yang kukuh sebelum bagi pinjaman. Dan akhir sekali, untuk rakan kongsi dan pasukan utama anda, supaya semua orang faham matlamat yang sama dan bergerak seiringan. Tapi kan, dalam dunia startup yang serba pantas hari ini, kadang-kadang kita perlukan sesuatu yang lebih tangkas, lebih visual. Inilah masanya untuk kita kenal satu alat hebat yang dipanggil Business Model Canvas, atau ringkasnya BMC. Dekat sini kita boleh nampak perbezaan paling ketara antara dua alat ni. Kalau rancangan perniagaan tadi kita ibaratkan macam plan arkitek yang tebal tu, Business Model Canvas ni pula macam lakaran konsep awal arkitek atas keping kertas. Ia pantas, ia visual dan ia membolehkan anda nampak keseluruhan gambaran bisnes anda dalam satu pandangan je. Ini sangat berguna masa peringkat awal untuk brainstorming, uji andaian dan pusing-pusing idea dengan cepat sebelum anda betul-betul committed. BMC ni ada 9 blok binaan yang saling berhubung. Ia memaksa anda untuk jawab soalan-soalan paling asas tapi penting. Siapa pelanggan anda? Apa nilai unik yang anda tawarkan pada mereka? Macam mana anda nak sampaikan nilai itu? Dan yang paling penting, macam mana anda nak buat duit dan apa kuas yang terlibat? Dengan mengisi kesemua 9 blok ni, anda sebenarnya sedang melukis DNA bisnes anda secara visual. Anda boleh nampak dengan jelas macam mana satu bahagian memberi kesan kepada bahagian yang lain. Okey, jom kita patah balik sekejap ke rancangan perniagaan yang formal tadi. Sekarang kita akan zoom masuk ke beberapa komponen yang paling kritikal, bahagian-bahagian yang akan dibelek-belek oleh pelabur dan pegawai bank sebelum mereka bagi lampu hijau. Ini dia rancangan kewangan. Boleh kata, inilah bahagian di mana angka-angka mula bersuara. Ia adalah bukti hitam putih yang menunjukkan idea anda yang hebat tu bukan sekadar shot sendiri, tapi betul-betul boleh buat duit. Unjuran jualan, aliran tunai, untung rugi, semua ada di sini. Tanpa nombor-nombor yang solid, sehebat mana pun idea anda, ia akan kekal sebagai sebuah cerita sahaja. Dan selepas semua analisis dan nombor-nombor tadi, kita sampai ke rumusan. Ini bukan sekadar kesimpulan biasa tau. Anggap ia sebagai pitch terakhir anda dalam dokumen tu. Di sinilah anda rangkumkan semula semua kekuatan idea anda dan tinggalkan pembaca dengan satu keyakinan yang padu. Projek ini bukan sahaja ada potensi, ia pasti boleh berjaya.
Jadi, kita dah tengok rancangan perniagaan yang terperinci dan kita dah tengok BMC yang tangkas. Persoalan paling asas sekarang ialah, kenapa semua ni penting? Kenapa nak kena susah-susah rancang kan? Poin utamanya macam ni. Proses merancang itu sendiri adalah aset terbesar anda. Tak kisahlah anda guna RPA yang berjela-jela atau BMC yang sekeping tu. Kedua-duanya adalah alat yang memaksa anda untuk berfikir secara kritis. Ia menukarkan rasa-rasa kepada berasaskan data. Ia menukarkan angan-angan kepada satu strategi yang boleh dilaksanakan. Petikan daripada Dwight D. Eisenhower ni memang merumuskan segalanya dengan begitu baik. Pelan akhir yang anda tulis atas kertas tu, ia mungkin akan berubah banyak kali bila anda dah mula bernada. Tapi proses perancangan itu sendiri, proses di mana anda bergelut dengan soalan-soalan sukar, mencabar andaian anda, mengesahkan idea, itulah nilai sebenar yang akan menyediakan anda untuk hadapi realiti di luar sana. Jadi, kepada setiap bakal pengasas yang sedang mendengar, ingatlah, idea anda tu sangat berharga. Ia layak dapat lebih daripada sekadar angan-angan. Ia layak dapat sebuah pelan tindakan yang mantap. Jadi, soalannya sekarang bukan lagi perlu ke saya merancang, tapi adakah anda bersedia untuk mula membina pelan induk kejayaan anda hari ini?